بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Anda bersama dengan Acap dalam rancangan podcast Kamar Remang, sebuah podcast yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua para penggemar kisah-kisah tersebut. Pada anda yang dah like, share dan subscribe channel Si Tukang Cerita, Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Terima kasih sangat-sangat atas sokongan anda. Dan kepada anda yang mungkin baru jumpa dengan Acap, baru jumpa channel ni, dan Acap ucapkan selamat datang dan Acap harap anda suka dengan konten-konten yang telah Acap sajikan untuk anda. Alright gang? Okay. Dan malam ini insyaAllah Acap akan sampaikan kepada anda lebih kurang dalam tengoklah berapa mungkin 5, mungkin 6 buah kisah. Dan semua kisah-kisah yang Acap sampaikan pada malam ini adalah kisah-kisah daripada pengalaman abang-abang lori. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Dan kisah yang pertama ni disampaikan oleh Amirul Hakim. Yang ni Acap dapat daripada satu blog kisah seram. Penulisnya bernama Amirul Hakim dengan tajuk kisahnya Tumpang. Apa yang tumpang tu Acap tak tahu. Jom kita dengarkan kisah dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kisah ini diceritakan sendiri oleh arwah pakcik aku. Aku panggil dia Ayah Ajib. Dia dulu seorang pemandu lori. Bukan lori yang kecil-kecil tau. Lori yang jenis 10 tayar punya. Pakcik aku cakap, kalau jadi pemandu lori ni kena berani. Tak boleh jadi penakut. Kena hati kering lah. Senang ceritanya. Sebab lori ni biasanya akan bergerak pada waktu malam. Ada bergerak waktu pagi tapi jarang-jarang lah. Dan jalan yang biasa diorang gunakan pula bukan jalan highway je manjang tau. Kalau kena tempat destinasi tu boleh lalu highway panjang, alhamdulillah lah. Dan tapi kadang-kadang tu kena juga lalu jalan lama sebab nak jimatkan. Yalah, sebab lalu jalan lama tadi sebab nak jimatkan duit tol, duit minyak apa semua kan. Dan kita sendiri faham lah kan, waktu malam kalau lalu jalan lama tu, dia punya seram, korang sendiri bayangkan lah. Tapi pakcik aku ni, dia jenis yang berani tau. Bukan berani yang biasa-biasa, tapi berani dia lain macam sikit. Berani macam mana? Pakcik aku ni cerita, pernah satu hari, dia tengah drive sorang-sorang. Masa tu, dia tak ada orang yang nak teman. Sebab masa tu kelindan dia sakit. Nak tak nak, kenalah dia hantar barang-barang tu sorang-sorang. Malam tu dia lalu jalan yang biasa dia lalu lah. Aku lupa jalan mana. Dia ada bagi tahu tapi aku lupa. Dia kata, jalan lama ni malam-malam memang sunyi. Kereta yang lalu ni sikit je yang lalu lalang lah. Lori pula adalah juga malam tu. Adalah sebuah dua yang lalu. Tapi masih dikatakan tak banyak kenderaan seperti mana dekat highway. Malam tu pula, masa dia memandu tu, sunyi dia lain macam. Adalah juga 2-3 biji kereta yang melintasi lori dia. Tapi tak macam biasa lah, tak banyak macam biasa. Dia buat tak tahu je lah kan. Tak kisahlah lori sikit ke, lori banyak ke, kereta sikit ke, kereta banyak ke kan. Yang penting dia nak hantar barang-barang yang ada dekat dalam dia punya lori ni. Drive. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana masa tu memang sangat-sangat sunyi kat kawasan tu kan. Dengan gelapnya, dengan memang senyap sunyi gila lah. Dan macam saya cakapkan tadi, keadaan kat situ gelap, memang tak ada lampu jalan. Cuma lampu daripada lori tu je yang menerangi jalan kat situ.
kiri kanan pula hutan. Ha. Pakcik aku kata lagi, dia memang dah biasalah drive kat tempat-tempat macam ni. Jadi dia tak rasa apa-apa pun masa tu. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba dia kata dia ada nampak satu cahaya daripada belakang, daripada side mirror dia ni. Dia nampak ada satu cahaya cuba nak potong lori dia. Kan? Sekejap cahaya tu ke tengah jalan. Lepas tu nanti tiba-tiba cahaya tu hilang. Lepas tu muncul lagi. Kan? Lepas tu hilang. Dan masa tu pakcik aku ni dia rasa macam tak selesa lah. Kejap ada, kejap tak ada. Jadi silau tau bila lampu tu kejap kelip, kejap malap, kejap kelip, kejap malap kan. Jadi dia pun memperlahankan kelajuan lori dia kan, dengan harapan cahaya tadi tu yang dia rasa kereta ataupun motor ni bolehlah potong lori dia ni. Okey. Lama jugalah pakcik aku ni cakap dia kena tunggu kenderaan tu potong lori dia. Kan? Itu pun lepas pakcik aku cakap dia dah bawa dah cukup pelan dah ni. Sampai kan dia dah tak tekan pedal minyak dah. Bila lepaskan pedal minyak, lepaskan clutch biar lori tu macam melongsor macam itu je. Dan pakcik aku perasan masa kereta tu nak potong lori dia, lori tu beam lampu dia sampai 3-4 kali tau. Tup. Beam lampu 3-4 kali. Dalam hati pakcik aku masa tu dia kata orang ni agaknya nak bagi sign yang dia nak potong kot kan. Aku je yang tak perasan. Okey. Dari kereta tu dekat belakang sampailah kereta tu dekat sebelah lori pakcik aku ni kan. Lepas tu sampailah dia potong, pakcik aku ni perhatikan je kereta tu tau. Lepas kereta tu berjaya potong lori pakcik aku ni, pakcik aku pun toleh ke depan macam biasa kan. Tapi kali ni pakcik aku rasa lain. Dia dapat rasakan ada sesuatu dekat sebelah dia kan. Dia cuma lirikkan sikit je mata dia dekat sebelah kiri kan. Dia lirikkan mata dia sebelah kiri untuk tengok apa benda yang duduk dekat sebelah dia ni tau. Dari sisi mata pakcik aku masa tu, dia ternampak ada satu sosok tubuh wanita dekat sebelah pakcik aku ni. Dia duduk dekat sebelah, dekat seat penumpang. Pakcik aku kata baju dia serba putih, rambut dia panjang dan menutup muka dia. Bau dia wangi, macam bau bunga yang selalu ada dekat kawasan perkuburan tu. Pakcik aku ni, yelah, bak kata aku kata tadi, memang pakcik aku ni berani gila orang dia. Dia tenang, dia relax je kan. Dia drive lori dia dia relax je. Lepas tu pakcik aku cakap dia siap sound lagi benda tu tau. Dia cakap macam ni, aku ni nak cari rezeki, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Kalau kau nak tumpang lah, aku izinkan. Nanti kalau kau dah sampai ke tempat kau pergilah. Kau jangan kacau aku lagi. Ni aku nak cari rezeki ni, anak bini aku nak makan ni. Korang tengok pakcik aku punya berani tu. Sampai tahap dia boleh sound lagi makhluk yang duduk dekat sebelah dia tu. Kalau aku lah kat tempat dia, confirm aku dah menggeletar lah ni kan. Parking kereta, parking lori, aku belah lah kan. Lepas tu apa jadi? Aku tanyalah pakcik aku apa jadi lepas tu. Pakcik aku cakap benda tu hilang lepas setengah jam dia tumpang lori pakcik aku. Mungkin dia dah sampai lah dekat destinasi dia kot. Yang pakcik aku bengang apa? Dia dah lah tumpang lori pakcik aku. Cakap terima kasih pun tidak kan. Paling tidak tinggal lah barang-barang ke apa, tanda penghargaan kan. Tak pun tinggalkan lah nombor ekor ke kan. Aduh. Okey, pakcik aku cakap bila dia dah sampai dekat destinasi barulah dia teringat kan. Dia teringat mungkin kereta yang main lampu tinggi dengan dia tadi tu kan, nak bagi tahu sesuatu kot. Nak bagi tahulah mungkin dekat atas lori dia ada benda putih ke macam mana ke kan. Tapi pakcik aku kata dia okey je lah, tak kisah pun. Lagipun benda tu nak tumpang je, bukannya benda tu nak ngacau-ngacau dia kan. Bukannya benda tu menyergah-nyergah ke apa, tak ada. Dan pakcik aku ada juga remind lah
Remind kepada aku dan juga beberapa dan anak-anak saudara dia ni, kalau tengah drive malam-malam, lepas tu ada kereta main lampu kat belakang, hati-hatilah. Mungkin dia orang ada nampak sesuatu yang kita tak nampak. Alright geng, tak nak membuang masa lagi. Oh, sebelum tu Acah nak cakap tadi, orang kata pakcik dia tadi pesan kalau ada orang high beam kat jalan, mesti ada nampak sesuatu apa-apa kan. Tapi selalunya lah Acap drive dekat highway, orang high beam kita tu sebab dia nak motong. Pernah sekali Acap kena Acap kat lane tengah santai-santai, relax-relax bawa kereta ni, dia nak high beam pula. Potong je lah sebelah kanan. Kan? Dekat highway kan ada 3 lane. Kanan sekali, kiri sekali tu untuk orang yang nak bawa di bawah had laju. Kat tengah-tengah tu maintain dengan had laju. Yang di kanan ni adalah untuk memotong. Potong je lah kat sebelah kanan. Yang kau nak sibuk nak high beam aku yang kat tengah-tengah ni, apa hal? Kan? Macam-macam kerenah orang memandu sekarang ni. Okey, jom kita ke kisah yang selanjutnya. Kisah yang seterusnya ni dikongsikan oleh brother Din kita, berumur 48 tahun. Dia nak berkongsikan pengalaman dia ketika dia memandu lori dia di jalan sunyi di Lebuh Raya Lama Karak. Jadi jom kita dengarkan kisah daripada brother Din kita. Assalamualaikum Acap dan salam sejahtera untuk semua para pendengar podcast Kamar Remang sekalian. Nama aku Din, aku berusia 48 tahun dan aku dah lebih 20 tahun berpengalaman menjadi seorang pemandu lori yang berjaya. Cakap je lah ceruk mana. Ulangan dari utara, selatan, timur, barat, semua aku dah pergi. Macam-macam dah aku dah nampak. Tapi cuma ada satu malam ni, ada satu kejadian yang sampai sekarang aku tak boleh nak lupakan, Cap. Okey? Nak dijadikan cerita, pada malam tu aku ambil muatan daripada Kuantan nak dihantar ke Gombak. Aku ni dah lambat sikit sebenarnya masa tu. Sebab tunggu dia orang loading, punya dah lama, daripada pukul 8 malam sampai pukul 11 malam baru settle. Nak tak nak, aku kena gerak juga malam tu. Dan aku pilih ikut jalan Lama Karak. Sebab malam-malam kat situ tak banyak kenderaan dan aku rasa lebih cepat sampai ke destinasi. Malam tu, jalan tu kan, kalau korang pernah lalulah jalan Lama Karak ni kan, korang tahulah suasana dia macam mana. Dia punya gelap, dia punya sunyi kan, dia punya vibe tu kalau korang drive kat situ, ya ilaha illallah, Tuhan aja lah yang tahu kan. Dia punya meremang-gemang tu macam mana. Okey. Lagi-lagi kalau tiba-tiba korang punya kereta tak ada radio ataupun radio korang rosak, boleh gila jadinya geng. Kan? Nak buka tingkap takut, nak nyanyi takut ada yang nyaut. Macam-macam lah. Okey, Cap. Aku memandu macam biasa. Aku jaga kelajuan aku. Sebab kawasan tu banyak seliko tajam. Aku kontrol, aku kawal kelajuan aku ni. Sampai dekat satu tempat. Kalau tak silap aku dekat-dekat dengan kawasan Bukit Tinggi lah. Aku perasan ada sesuatu. Perasan ada sesuatu yang pelik dekat situ. Apa yang aku perasan tu? Ada seorang perempuan tengah berdiri tepi jalan dengan pakai baju kurung putih, rambut panjang kan. Daripada belakang aku rasa dia memang nampak seorang perempuan yang cantik lah. Mula-mula tu aku ingat dia ni ialah motor dia rosak ke apa ke. Walaupun dalam hati aku ni ada pelik. Malam-malam buta relax je budak perempuan ni kan. Dan bila aku perlahankan kenderaan, perempuan ni tak ada pula nak tahan-tahan lori aku ke apa ke, minta tolong, tak ada. Dia pandang je lori aku. Lepas tu bila aku pelan lalu dekat sebelah dia, barulah dia angkat tangan dia sikit. Bila aku angkat tangan dia sikit, aku tak expect lah dia nak tahan lori aku. Aku terus jalan, tak berhenti. Tak berhenti. Bergerak, jalan. Tiba-tiba Jap, sampai dekat satu tempat ni, badan aku terasa semacam
Aku rasa meremang, aku rasa seram sejuk, aku rasa tak selesa. Macam ada, entahlah, aku pun tak tahu kenapa lah. Kan? Dan beberapa kilometer selepas aku tinggalkan perempuan tadi ni, aku terpandang dekat side mirror sebelah kanan lori aku ni. Dan aku ternampak perempuan tadi sedang berdiri dekat tengah jalan. Aku cakap, laju gila dia jalan. Macam mana pula dia boleh follow lori aku ni? Bukan aku dah tinggalkan dia jauh ke tadi? Dia tak naik lori aku, dia tak apa. Tiba-tiba dia ada kat tengah jalan, dekat je dengan lori aku. Ni belakang ni, side mirror. Lepas tu belakang nampak dia tengah berdiri tengah jalan. Aku cuba tenangkan diri. Ish, perempuan ni apa sebenarnya ni? Dia naik skateboard ke apa? Dah. Aku tak nak fikir apa-apa. Masa ni aku nak drive. Nak sampai cepat-cepat dekat destinasi. Tapi makin lama aku nak lupakan benda tu, makin banyak benda pelik jadi. Radio aku ni tadi yang tengah duk main lagu KRU, awas, perempuan awas, macam tu kan. Tengah nyanyi lagu KRU ni, tiba-tiba mati sendiri. Selang beberapa minit dia hidup balik. Dia hidup balik dengan volume yang sangat kuat. Lepas tu bunyi TV rosak. Aku cakap, apa benda ni, radio rosak ke apa? Pam, aku matikan radio. Bila matikan radio, aku fokus pada pemanduan. Dan mulut aku ni dah mula terkumat kamit. Istighfar, selawat, baca apa yang aku terlintas lah. Selang beberapa minit, radio tu hidup balik yang bunyi TV rosak balik. Aku cuba tutup radio tu tak boleh. Off radio tak boleh. Kemudian aku sambil memandu tu, aku buka lampu kabin lori aku kat belakang ni. Lori aku lori besar lah. Belakang ni ada tempat orang nak duduk. Dan dekat belakang kabin aku ni, aku ada bawa air Yasin yang isteri aku bekalkan. Supaya air tu aku boleh minum untuk tenangkan aku, untuk menjadi pendinding diri aku. Masa aku buka lampu tu, masa aku buka lampu lori ni nak ambil air kat belakang ni, aku perasan di hujung mata aku ni, perempuan tadi ada duduk dekat dalam kabin lori aku kat belakang ni kan. Masa aku nak ambil air ni, dia boleh relax, dia duduk terceruk duduk kat belakang tu. Nyaris babe. Nyaris masa tu aku terkejut. Aku terkejut dan lori aku nyaris terbabas. Mujur lah masa tu aku sempat kawal steering aku dengan kemas. Kalau tak memang aku dah arwah dah Dah lah kat sebelah tu gaung. Astaghfirullahalazim. Aku masa tu sambil bawa lori yang tengah-tengah ngoyong hayang tu, aku usap dada aku. Astaghfirullahalazim. Aku masih dah gigil tangan aku. Aku dah gigil aku. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba bahu aku disentuh. Dan keluar suara. Haus bang. Dia haus, geng. Dia haus. Suara dia tu lembut tapi jelas. Aku pun tak tahu macam mana. Bergemang bulu roma aku semua. Aku teruslah baca apa yang aku hafal. Aku istighfar banyak-banyak kali. Mujur. Beberapa ratus meter kemudian, aku sampai dekat Genting Sepah. Aku terus berhenti. Aku berhenti dekat hentian Genting Sepah tu. Aku buka pintu, aku lompat turun daripada lori aku terus. Lepas tu aku duduk kat tepi jalan. Aku isap okok dengan tangan aku menggigil. Masa aku tengah isap okok ni kan, tengah gigil ni, ada seorang pakcik. Dia ni driver bas express lah. Sebab aku nampak dia turun daripada bas express dan dia meluru datang ke aku. Lepas tu dia duduk sebelah aku sambil isap okok juga. Tiba-tiba pakcik tu tegur aku.
Bro, kena kacau ke? Dia cakap macam tu. Aku angguk. Lepas tu dia senyum. Tapi senyum dia tu macam macam gitu lah kan. Pakcik tu kata dah biasa dah, orang kat sini ni ramai dah kena kan. Tapi kau jangan takut lah, kau selawat je. Kalau dia nak tumpang, biarkan dia. Tapi kau jangan pandang muka dia pula. Aku pun pelik lah, macam mana pakcik ni tahu ada benda numpang lori aku. Aku tanya dia, macam mana pakcik tahu yang saya ada benda tumpang? Lepas tu dia senyum lagi. Kali ni dia datang dekat dengan aku, dia bisik. Yelah, dia tengah tunggu kita kat depan tu lah. Tu, kau nampak tu? Dia tengah tunggu dekat depan lori kau tu. Oh. Masa ni cap, aku dengan pakcik tadi cepat-cepat gerak lah. Gerak daripada tempat parking lori tu, kita tuju kat gerai-gerai makanan kat situ. Kan? Lepas tu aku ambil keputusan, aku tidur dekat surau sampai subuh, baru aku gerak. Baru aku gerak balik ke destinasi aku. Itu sajalah Acap, kisah yang aku nak sampaikan untuk kau. Untuk Acap dan juga semua para pendengar Kamar Remang, semoga kisah ini menghiburkan. Maaf kalau ada yang terkurang mana-mana. Okay gang, Assalamualaikum. Seterusnya, kisah yang disampaikan oleh Farid. Dan tajuknya Penumpang di Tapah. Assalamualaikum Acap dan selamat malam kepada semua para penggemar kisah-kisah seram. Dan nama aku Farid dan aku berusia 36 tahun. Aku seorang driver lori 5 tan. Dan aku hantar barang dekat seluruh Semenanjung. Nah, kejadian ni berlaku tahun lepas. Masa tu aku dapat job hantar barang dari Butterworth ke Petaling Jaya, Jap. Macam biasalah, Jap. Lori ni akan bergerak malam, kan? Sebab lebih tenang dan kurang trafik. Lagi satu, kita boleh mengelakkan daripada kemalangan jalan raya ataupun menyebabkan pengguna-pengguna jalan raya lain marah. Masa tu aku bergerak agak lambat sebab aku nak sampai kat sana lebih kurang jam 6 pagi. Jadi aku pukul 1.30 baru keluar jalan lah. Dan pukul bukan 11.30. 11.30 aku keluar jalan. Lebih kurang dalam jam 2.30 pagi macam itu, aku sampai di kawasan hentian Tapah. Aku berhenti kejap sebab aku nak buang air kecil dan aku nak minum air dan hilangkan ngantuk. Hentian tu, Cap, agak sunyi pada waktu malam. Dan ada jugalah 2-3 biji kereta yang park dekat situ. Okey, aku pun turun, kemudian aku buat urusan aku dekat toilet dan aku naik semula ke dalam lori selepas selesai semuanya. Bila aku hidupkan enjin, aku nampak ada seorang perempuan berdiri dekat sebelah pintu penumpang tu, Cap. Perempuan ni, Cap, dia pakai blouse, pakai seluar panjang, macam orang office baru balik kerja. Jadi aku buka sikit tingkap lah sebelah penumpang ni. Aku tanya dia. Dia tanya aku, Encik, boleh tak saya tumpang? Encik nak apa ni? Okey. Cik nak ke mana? Boleh tak saya nak tumpang? Kalau ke KL, saya kena tinggal dengan kawan. Duit pun tak ada, Encik. Aku masa ni, Cap, teragak-agak tau. Teragak-agak. Dan ni ya tak ya dia ni kan, duit tak ada apa semua, kena tinggal dengan member bagai. Tapi bila tengok muka dia, macam memang betul-betul dalam keadaan susah. Dan dalam hati aku, mungkin dia bukan orang jahat kot kan, sebab muka dia lembut kan, rambut dia panjang, pakai blouse, memang nampak macam innocent punya perempuan lah. Lagipun aku pernah je dengar ramai penumpang jalan kaki daripada Tapah pergi ke Slim ni kan, sebab dia orang tertinggal bas ekspres. Jadi aku pun okey lah, benarkan dia naik. Dan sepanjang perjalanan tu, Cap, dia diam je tau. Diam je. Dia tak bercakap. Sepatah aku tanya, sepatah dia jawab. Lepas tu dia peluk beg dia. Dia duduk diam peluk beg dia macam tu kan. Aku duduk cubalah nak cuba berbahasa basi dengan dia. Tapi itulah,
Dia macam tak friendly lah, Cap. Dia jawab tu sepatah-sepatah je kan. Aku anggap dia macam penat kan, ataupun dia tengah bersedih lah sebab dia tinggal dengan kawan kan. Tapi Cap, bila sampai dekat kawasan berak, tiba-tiba bulu roma aku ni meremang, Cap. Kan? Meremang. Dan bila aku melirik ke arah budak perempuan ni tadi, aku tengok dia tengah tunduk je tau. Dan ada satu masa ni, Cap, aku perasan yang dia macam tengah senyum. Kan? Tapi senyum dia pelik. Pelik sangat, Cap. Macam lebar betul senyum dia, Cap. Lebar betul senyum dia. Jarang lah ada orang yang boleh senyum lebar macam tu sekali. Jadi aku pun duk tanya lah dia, Cik okey ke? Tiba-tiba dia pandang ke arah aku. Dia pusingkan kepala kan? Lepas tu dia tengok aku. Kali ni, Cap, aku nampak muka dia dengan jelas. Mata dia merah, Cap. Rambut dia tadi tu yang ikal mayang tiba-tiba panjang berjuntai. Dan masa ni, Cap, dia senyum kat aku. Apa sibuk-sibuk pasal orang, ha? Dia cakap macam tu, Cap. Aku terus break, Cap. Terkejut aku. Astaghfirullahalazim. Aku break dengan van aku. Aku break dengan aku punya lori. Break aku punya lori. Kemudian dia tegur aku. Apasal kau berhenti? Jalan. Kita belum sampai lagi. Suara dia dah tak lembut macam tadi, Cap. Suara dia tak lembut macam tadi. Suara dia serak, dalam, basah-basah kan. Macam bukan suara manusia. Aku masa tu istighfar panjang-panjang, Cap. Aku bacalah apa yang aku ingat. Tangan aku dah menggigil-gigil lah ni. Aku tekan minyak. Aku dah tak pandang dia lagi dah. Aku dah tak pandang dia. Aku diam je. Aku diam je. Sampai dekat Tanjung Malim, aku nekat. Aku berhenti kat stesen minyak. Dekat stesen dekat R&R Tanjung Maling tu, dekat stesen minyak tu aku berhenti sebab kat situ ramai orang. Bila aku berhenti je kat situ, bila aku toleh balik, dia dah tak ada, Cap, dekat dalam aku punya lori. Kan? Dia dah tak ada dalam aku punya lori. Beg dia pun tak ada, apa pun tak ada. Yang tinggal hanyalah bau yang macam ada lendir, bau yang sangat-sangat busuk, Cap. Bila aku dah break, aku dah park aku punya lori, aku terdiam lama kat situ. Terdiam lama dan aku berehat lah dekat R&R tu sampai pagi, Cap. Dan, Cap, sampai sekarang aku tak pernah lagi lah. Kalau ada orang nak menumpang ke apa ke, memang aku cakap tak boleh je lah. Kan? Disebabkan oleh pengalaman ini yang membuatkan aku trauma sampai sekarang, Cap, untuk tumpangkan orang. Jadi itu sajalah kisah yang Acap nak kongsikan. Itu sajalah kisah yang aku nak kongsikan dengan kau, Cap, dan semua para penggemar kisah-kisah seram di podcast Kamar Remang. Sekian. Assalamualaikum. Tak nak buang masa lagi, jom kita sambung dengan kisah yang seterusnya. Kisah ni dihantarkan oleh Pakcik Razak kita. Umur dah 51 tahun tapi masih gagah lagi untuk bawa lori kan. Dan kisah ni katanya kisah ni bertajuk Hentian Malam di Segamat. Wah, macam mana pula cerita kat Segamat ni? Jom kita dengarkan. Alright, gang. Sebelum Acap teruskan dengan kisah Pakcik Razak kita ni, Acap nak ingatkan kepada anda, kisah yang Acap sampaikan ni adalah kisah-kisah yang dikongsikan kepada Acap berdasarkan pengalaman-pengalaman yang orang yang berkongsikan cerita ni kepada Acap. Kan? Jadi kesahihan cerita ni Acap tak dapat nak pastikan, dan anggap sajalah kisah-kisah ni sebagai hiburan untuk kita dengar pada waktu malam ni. Okey? Jangan terlalu taksub lah dengan kisah-kisah ni Alright, jom kita dengarkan kisah daripada Pakcik Razak kita. Assalamualaikum Acap, dan selamat malam kepada semua para pendengar Kamar Remang sekalian. Nama saya Razak. Nama aku Razak. And
Separuh hidup aku ni aku habiskan atas jalan raya. Sejak bujang lagi aku dah pandu lori. Tapi aku ada satu pengalaman yang buat aku betul-betul serik nak berhenti di hentian R&R Segamat pada waktu malam. Malam tu Cap, aku daripada Mersing. Bawa muatan barang-barang runcit nak pergi ke Melaka. Dah lewat malam, dekat jam 1:30 pagi macam itulah. Aku berhenti dekat satu hentian kecil dekat Segamat. Tempat tu sunyi Cap. Lampu dia suram, lepas tu tak ada kenderaan lain waktu tu. Tapi mata aku dah berat sangat, jadi aku park lori aku dekat sebelah hujung, jauh sikit daripada tandas dan gerai, supaya tak ganggu pengguna-pengguna lain. Aku pun kuncikan pintu lori aku. Aku baring atas kerusi pemandu. Aku pun lipat tangan atas dada dan aku mula nak tidur. Baru je nak lelap, aku dengar bunyi orang ketuk tingkap sebelah tumpang. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Aku buka mata, aku tengok sekeliling, aku tak nampak siapa-siapa. Aku fikir mungkin bunyi ni je kot, bunyi ranting ke apa ke. Aku buat tak indah, aku tidur balik. Tiba-tiba tok 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 tok. Bunyi ketukan tu datang lagi, tapi kali ni lebih kuat Cap. Jadi aku bangun lah. Aku nak tidur pun tak senang lah. Apa benda ni, kan? Kali ni aku betul-betul tengok dekat tingkap. Aku jengahkan kepala aku keluar, tapi kosong. Tak ada apa-apa. Cumanya yang pelik ni, ada kesan tapak tangan kecil dekat cermin, macam tapak tangan budak Cap. Lori aku ni lori 1 tan, kan? Tangan budak kecil, macam anggaran tangan budak umur 4-5 tahun. Macam mana dia boleh sampai ketuk dekat tingkap lori aku ni? Aku dah mula rasa tak sedap hati. Aku masa tu nak start enjin, nak cabut daripada tempat tu kan. Mesti ada something yang tak best nak jadi ni, kan? Tapi Cap, masa aku nak pusing steering, nak belah daripada tempat ni, aku nampak ada seseorang berdiri dekat gerai kosong dekat depan lori aku ni. Sosok ni aku nampak dia kecil je, macam budak. Dan dia pakai baju tidur warna putih. Aku horn dia. Aku nampak dia macam bergerak, seolah-olah bergerak datang ke arah lori aku. Aku horn. Lepas tu dia berhenti, dia tak bergerak. Lepas tu aku suluh dengan lampu tinggi. Dia masih tak bergerak kat situ je. Badan dia. Tapi bila aku tengok betul-betul geng, bila aku tengok betul-betul Cap, badan dia, badan budak ni menghadap ke arah gerai tau. Tapi Cap, kepala dia pusing ke belakang, menghadap ke arah aku. Kepala dia pusing 180 darjah Cap. Masa tu jantung aku ni macam nak meletup. Aku terus Allahu Akbar. Aku terus pusing dengan steering, terus keluar daripada kawasan rehat tu. Belum pun dah jauh aku memandu. Lepas daripada kawasan yang tempat aku rehat ni tadi ni, tiba-tiba Cap, aku terdengar suara budak-budak ketawa. Merinding Cap, meremang seluruh badan aku ni. Aku cuba melirik ke arah kerusi penumpang kat sebelah kiri aku ni. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba Cap, gedung. Bunyi berdentam-dentum ke atas bumbung lori aku ni Cap. Gedung. Lori tu sampai boleh bergegar-gegar lah, kan? Aku punya terkejut ni sampai terkencing aku kat seluar Cap. Aku pun terus baca baca apa yang boleh lah, kan? Baca ayat kursi, baca 3 pukul. Lepas tu istighfar, aku selawat, kan? Kadang-kadang tengah terbalik dah aku baca ni. Aku tekan minyak sampailah dekat Pekan Jebentah. Beberapa ratus meter lagi nak sampai dekat stesen minyak. Bunyi bentum tadi tu berhenti Cap akhirnya. Lalu sampai kat stesen minyak ni, aku tengok ada budak-budak mak-mak rempit kat situ, kan? Lepas tu ada orang tengah isi minyak. Aku berhentikan lori aku kat situ. Terus aku keluar dengan kaki aku yang menggeletar Cap.
Kaki aku menggeletar. Dan guess what? Masa aku nak tutup pintu lori aku terlihat banyak kesan tapak tangan dekat sebelah atas. Tapak tangan budak kecil dekat sebelah atas cermin pintu pemandu. Dekat atas cermin pintu tu lah. Banyak tapak tangan budak kat atas tu, jap. Kesan tapak tangan. Terbeliak mata aku kat situ, jap. Dia aku pun tak ada fikir panjang. Aku terus jalan pergi kat kedai mamak yang terdekat. Aku lepak lah situ sampai aku rasa aku okey, baru aku gerak balik, jap. Jadi itulah antara pengalaman masa aku mula-mula memandu lori. Jadi lepas tu ada juga gangguan, tapi aku dah semakin okey dan aku dah tak layan sangat lah gangguan-gangguan tersebut. Jadi jap, begitulah sedikit sebanyak pengalaman yang aku nak kongsikan dengan Acap dan juga semua para pendengar Kamar Remang sekalian. Terima kasih, Acap. Assalamualaikum. Okey. Ni Acap nak kongsikan dengan korang satu lagi cerita yang dikongsikan oleh seorang yang bernama J. Tajuk dia Acap tak boleh tahan, geng. Tajuk dia Acap tak boleh tahan. Betul tak tajuk dia apa? Race dengan Pontianak. Assalamualaikum, Acap. Selamat malam. Nama aku J. Orang panggil aku Pak J. Aku kerja sebagai pemandu lori sejak usia 20-an lagi. Dan aku dah lama lah kerja sebagai pemandu lori ni. Dah macam-macam jalan dah aku lalu. Jalan lama, jalan baru, jalan kampung, semua jalan aku dah lalu. Dan biasanya aku akan memandu daripada Seremban ke Kuala Pilah. Tak keluar daripada Negeri Sembilan ni lah. Malam-malam kalau bawa lori tu aku dah biasa dah. Memang bawa lori ni memang waktu malam lah dia punya waktu untuk kita bergerak. Sebab apa? Sebab macam biasa trafik lancar, nak elakkan daripada bertembung dengan kereta-kereta ataupun kenderaan-kenderaan lain yang bergerak pada waktu pagi. Dan macam biasalah malam-malam ni kalau kita memandu, ialah gelap, sejuk, kadang-kadang kabut tebal kan, sampai kadang-kadang tak nampak jalan. Dan macam-macam lagi pengalaman yang aku lalui sewaktu aku menjadi pemandu lori. Cuma jap, ada satu malam ni tahun 2012 yang aku tak akan lupa lah sampai bila-bila. Nak dijadikan cerita, malam itu masa aku bekerja di sebuah syarikat kurier, aku ambil trip hantar parcel dari hub Nilai ke hub Jempol. Aku bawa lori 3 tan waktu itu. Taklah besar mana lori itu berbanding dengan lori-lori yang aku bawa sebelum-sebelum ni. Dan waktu itu aku bertolak selepas isyak dalam pukul 9.30 malam. Selepas mereka habis loading barang ke dalam lori aku. Lebih kurang jam 11.30 malam, aku melalui satu jalan yang jalan kampung dan kiri kanannya semua hutan, jap. Hutan, memang hutan banat betul. Langsung tak ada rumah ke ataupun lampu jalan ke, langsung tak ada kedai. Kedai ke apa ke, bus stop ke pun memang tak ada. Jauh sekali lah Family Mart. Apa Family Mart? Dan aku tahu jalan tu sunyi. Memang dah ramai dah tak guna laluan tu lagi. Sebab orang dah berubah lalu ke highway. Lebih cepat dan lebih menenangkan lah. Cumanya aku lebih selesa ikut laluan asal ni. Sebab aku nak menjimatkan kos kena tol. Okey, jap. Masa aku memandu tu aku sendiri. Selalu aku dengan aku punya kelindan. Tapi kali ni kelindan aku tak dapat nak ikut sebabkan ada kecemasan kan, mak dia sakit katanya. Masa tu radio aku rosak dan Muju ada Walkman lah. Dan tak adalah aku bosan sangat. Boleh jugalah aku dengar lagu untuk hilangkan rasa bosan. Baik, jap. Masa tengah memandu ni, aku buka tingkap sebelah kanan separuh sebab aku nak merokok. Dan sebelah kiri pula aku buka sikit je kan, sebab aku nak buat rasa-rasa angin malam. Dan nak jimatkan minyak, aku tak buka aircon. Bayangkan, jap masa tengah memandu dekat kawasan tu, hutan di kiri kanan gelap pekat, memang likat.
Tak nampak apa-apa. Lampu pun kena buka lampu tinggi baru nampak jalan. Kan? Lampu jalan pula ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kan? Kadang-kadang tiangnya ada, lampunya tak ada. Jadi apa tu? Suasana sunyi tak payah cakap lah. Kan? Tapi biasalah lalu jalan-jalan macam ni. Baik. Selepas aku naik satu selekoh yang keempat, kawasan ni nak membayangkan kepada anda semua, ada satu pokok besar atau bukit sebelah kanan. Naik bukit, selekoh, sebelah kanan ada satu pokok besar. Bila lalu dekat situ, cap, badan aku meremang seluruh badan, cap. Meremang, bulu-bulu tengkuk ni semua tegak ni. Kan? Dan bila melepasi je pokok tu, cap, angin luar ni tadi ni tak ada bau apa-apa, tiba-tiba datang bau busuk, macam bau bangkai, cap. Memang betul kat kawasan tu ada kebun kebun getah, tapi ini bukan bau getah. Tak tahu bau apa. Jadi aku pun terus tutup tingkap. Bila bau tu makin kuat lah, aku terus tutup tingkap dan aku buka aircon. Masa aku tengah tahan rasa mual dengan baunya yang busuk tu, aku perasan dekat side mirror sebelah kanan macam ada kain yang dekat side mirror sebelah kiri ada kain yang berkibar-kibar, cap. Kain yang berkibar-kibar. Sambil mata aku melihat ke arah jalan, aku amati sekali lagi side mirror tersebut. Apa kain ni? Ada apa ni? Bila aku tengok betul-betul je kat side mirror tu, jelas, cap. Ada sosok seorang perempuan mengikori lori aku sambil berterbangan betul-betul dekat tingkap sebelah penumpang ni, cap. Ada perempuan tengah terbang. Macam tu, cap. Aduh. Memang jelas kelihatan baju dia putih, rambut dia panjang terkibar-kibar. Kan? Sebab dia terbang, kibar-kibar. Lepas tu aku boleh nampak yang mata dia merah, pucat, dan yang aku tak boleh belah apa, jap, dia senyum ke arah aku, jap. Sambil terbang. Jantung aku macam nak meletup masa tu. Tangan aku menggigil. Aku cuba tenangkan diri, jap. Cuba tenangkan diri. Mata aku terus pandang ke depan arah jalan. Aku dah tak pandang kiri kanan dah. Aku dua awak depan. Aku istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Aku bacalah apa-apa surah yang terlintas dekat kepala otak aku ni, cap. Kan? Selang beberapa minit, aku cuba pandang ke sebelah kiri lagi. Aku lega. Dia dah tak ada dah. Benda-benda tadi tu yang berkibar-kibar apa semua dah tak ada dah. Alhamdulillah. Aku drive lagi. Dan aku cakap, bila aku nak lepas ni? Rasanya kalau lebih kurang dalam 20 minit aku dah lepas. Tempat ni kenapa dia panjang sangat ni, kan? Dan aku ingat gangguan tu dah habis kat situ, cap. Masa lori aku tengah meluncur turun bukit, ada selekoh dekat depan tu, cap. Tiba-tiba aku dengar bunyi cakaran pula, cap. Bunyi cakaran tu kini aku dengar dekat je dengan aku, bunyi. Dekat yang macam mana tu, cap? Dekat cermin sebelah pemandu pula, cap. Aku cakap, sudah. Allahu Akbar. Aku terus-terusan beristighfar, selawat, kan? Teruskan istighfar, selawat, berganti-ganti. Banyak-banyak kali aku istighfar, selawat. Dan sehabis kuat aku cuba untuk tak nak pandang sebelah kanan ni, cap. Tapi kan, rasa ingin tahu tu lebih tinggi daripada rasa takut aku ni. Jadi aku pun menjeling ke arah tingkap di sebelah kanan. Nah, dia boleh melekat dekat pintu lori aku ni dengan mulut dia yang koyak, mata dia terbeliak, senyum dia menyeringai. Lepas tu, cap, dia boleh dengar, aku boleh dengar pula suara ni, cap. Aku terus Allahu Akbar. Aku azan sekuat hati aku, cat, kat dalam lori tu, kan. Lepas tu, cap, bunyi suara tadi tu
Terus-terusan jap. Terus-terusan kedengaran suara ni lah kan. Suara ni. Lepas tu jap, lepas dia habis mengilai tu, dia terus terbang depan lori aku ni. Terbang depan lori aku. Dan dia terus pergi tuju ke arah hutan tebal jap. Masa dia lalu kat depan aku punya lori ni lah, yang aku hilang kawalan dan aku hampir terbabas dekat sisi jalan. Kemudian aku ambil keputusan tekan brek mengejut dan berhenti dekat tepi jalan jap. Aku terpaku. Nafas aku masa tu tersekat-sekat macam. Lepas tu aku tutup muka. Aku tutup muka dan aku cuba tenangkan diri aku. Aku tutup muka, aku letak muka aku kat steering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa benda ni, ya Allah, Allahu Akbar. Selang beberapa minit cap, aku terdengar bunyi ketukan di pintu lori. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Aku masa tu, Allah. Aku ketakutan cap. Aku terus menerus tutup muka aku ni. Tak sanggup lagi lah aku nak menatap wajah makhluk tadi ni. Tiba-tiba cap, aku terdengar suara. Cik. Cik, buka pintu cik. Cik, buka pintu. Cik, kami polis cik. Buka pintu cik, buka pintu. Bila dengar suara macam itu, aku buka pelan-pelan tangan aku ni. Lepas tu masa aku buka ni, aku nampak lampu biru. Lampu biru kat tepi jalan ni penuh. Bila aku toleh, memang betul lah ada polis dekat sebelah pintu lori aku ni. Aku pun buka pintu, turun lori dengan terketar-ketar. Cik, turun lori cik. Okey ke tak ni? Sebab daripada tadi kami nampak lori cik ni teroyong-ayang. Ada masalah ke? Muka nampak pucat ni. Tadi. Tak apa cik, macam ni. Cik masih boleh memandu ke? Aku menjawab lah, boleh tuan. Tegak-gagap aku jawab kan. Jadi polis tu pun kata, Cik bawa lori cik ni pergi ke depan sikit. Lepas lekoh tu nanti, cik ada masuk kampung. Sebelah kanan simpang kampung tu ada balai polis. Pakcik park lori dekat sana dulu. Kami follow daripada belakang. Okay? Corporal, tolong follow depan. Ni. Okay, jom. Jadi aku pun ikut je lah arahan polis tadi. Aku ni masih blur-blur lagi cap. Aku pandu pelan-pelan sampailah ke balai polis yang dikatakan. Sampai dekat balai polis tu, polis tadi tu terus sambut aku daripada lori dan dia minta aku masuk ke dalam balai. Sebab masa tu dia tengah buat rondaan dan macam biasa, aku disoal siasat dan diambil keterangan. Katanya, aku memandu dengan keadaan yang agak bahaya lah masa tu. Okey. Lepas disoal siasat, mereka dapati yang aku ni tidak melakukan sebarang kesalahan. Aku bukan mabuk, aku bukannya tak ada lesen apa benda semua dan barang-barang dagangan semua legal, tak ada apa-apa. Aku dibebaskan. Kemudian ada salah seorang anggota yang soal siasat aku tadi ni ajak aku duduk melepak kat luar balai lah. Polis ni kata, cik tunggulah sini dulu sampai subuh cik. Ni cik ni dengan keadaan yang macam ini ni cik tak sesuai ni nak memandu, takut jadi apa-apa nanti. Relax dulu lah sini, relax dulu. Tak apa. Jom kita kena kopi dulu ke apa, kan? Jadi aku pun lepak dekat balai tu dan berborak lah dengan anggota tadi. Borak. Anggota tadi tu pun buka cerita. Rupa-rupanya jalan yang aku lalu tadi tu selalu berlaku kemalangan maut cap. Kan? Macam-macam gangguan yang berlaku kat situ. Tapi mujurlah, kali ni Allah melindungi aku dan aku selamat. Jadi cap, sejak daripada hari tu sampai ke hari ni aku tak pernah lagi dan aku tak nak lagi lalu jalan tu pada waktu malam. Aku sanggup lalu jalan jauh, kan? Aku sanggup keluar duit tu lebih. Cuma aku tak sanggup lagi lah nak race dengan Pontianak malam-malam jap. Sekian kisah daripada J ataupun Pak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ke kisah yang terakhir, kisah daripada Aziz, berusia 24 tahun dan dengan kisah ni yang bertajuk Orang Tua di RNR. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aziz, umur aku 24 tahun dan aku seorang pemandu lori kargo. Aku berulang-alik daripada utara ke selatan dan trip malam dah jadi rutin untuk aku. Tapi Cap, malam tu ada satu hal yang aku takkan lupa sampai mati Cap. Waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi, masa aku tengah dari perjalanan daripada Perlis ke Shah Alam. Badan aku ni dah letih. Mata pun asyik nak terpejam je. Aku pun decide untuk berhenti rehat dekat RNR Gurun. Tempat tu sunyi. Cuma ada 2-3 kereta yang park dekat situ. Gerai semua dah tutup. Cuma ada lampu lorong yang sama-sama menyala dekat kawasan RNR ni jap. Aku pun turun daripada lori, aku pergi tandas kan. Aku cuci-cuci muka, aku buang air. Lepas tu aku duduk sekejap kat bangku dekat tepi surau, dekat tepi wakaf tu kan, untuk melayan angin-angin sejuk malam kan. Lepas tu malam tu agak kelam, macam nak hujan, mendung. Tapi tak apalah. Kemudian aku buka termos yang berisi air kopi panas yang isteri aku bekalkan tadi. Sambil-sambil minum kopi, sambil-sambil isap gudang garam sebatang dua. Tiba-tiba Cap, datang seorang pakcik, jalan perlahan-lahan datang ke arah aku. Membayangkan kepada Acap dan juga semua para penonton ataupun para penggemar, para pendengar kisah seram Kamar Remang, pakcik ni dia tinggi tak tinggi sangat. Dia pakai kain pelikat kotak-kotak warna hijau, baju dia lusuh warna putih dan dia pakai serban dekat kepala dia lah, serban kecil. Dia senyum dekat aku. Kemudian dia duduk dekat ujung bangku, dekat-dekat dengan aku. Lepas tu dia tanya, "Tak tidur ke nak? Tengah rehat ni?" Dia tanya aku macam itulah. Jadi aku pun senyum. Pakcik, singgah kejap. Ngantuk sangat. Ni mungkin depan ni nak gerak balik lah kot. Ni dah minum kopi, dah kena kopi, dah bercuci muka ni, insyaAllah lah. Rehat kejap, lepas tu gerak lah. "Pakcik dari mana pakcik?" "Pakcik daripada sini-sini je. Kat kampung belakang ni saja jalan-jalan, ambil angin malam." Kan? Lepas tu aku pun angguk-angguk. Lama kita korang diam. Tiba-tiba pakcik tu bersuara tau. Dia cakap macam ni, "Nak, kamu tahu tak nak? Kadang-kadang kan, tempat rehat ni yang singgah tu bukan semuanya manusia." Aku macam tersentak kejap. Apa hal pakcik ni? Sekena nak berbual kisah seram pula kan? Dia ni peminat kasih champion ke apa? Ke ada segmen? Jadi aku pun cakap balik, "Ya ke pakcik? Yang bukan manusia tu yang macam mana pakcik?" Dia pandang ke arah aku. Lepas tu dia senyum. Tiba-tiba dia cakap, "Kadang-kadang nak, ada yang sesat, ada yang cari kawan, ada juga yang tengah tunggu giliran." Pakcik tu borak macam tu lah. Aku dah rasa macam, pakcik ni lain macam ni kan. Lepas tu aku dah tutup lah termos aku apa semua. Dah aku nyerokok gudang garam ni pun dah habis. Aku nak gerak lah ni, aku nak bangun. Tiba-tiba pakcik tu panggil. Dia cakap, Nak, tunggu jap. Ni pakcik nak bagi bekalan kat kau ni kejap-kejap nak. Nak ambil limau ni. Makanlah nak ya. Nanti kulit ni jangan buang merata buang. Dekat depan tu ada tong sampah. Pakcik nak jalan dululah, kata dia. Jadi aku pun ambil sebab tanda hormat. Kalau tak, aku tak ambil pemberian daripada orang yang aku tak kenal kan. Aku perhatikan je pakcik ni. Dia bangun, dia jalan, terbungkuk-bungkuk, terkedik-kedik ni, pergi dekat belakang surau. Aku perhatikan dia sampai dia hilang. Dan beberapa minit kemudian aku macam tersentak dan aku pelik. Aku rasa tak sedar hati, kenapa dia pergi belakang surau tu? Buat apa dekat belakang surau? Aku cuba tenangkan diri jap dan aku terus pergi dekat arah belakang surau. Dan aku baru teringat yang aku belum solat lagi. Jadi bila aku dah
mungkin lah kalau aku pergi belakang surau tu, nampak pakcik tu, mungkin aku boleh ajak dia nak solat ke macam mana ke kan. Ataupun lepas aku cakap terima kasih kat pakcik tu ke apa ke, aku nak pergi solat. Jadi aku pun jalan. Bila aku pergi dekat belakang surau tu, geng, belakang surau tu gaung, guys. Gaung, geng. Belakang surau tu cuma ada pagar dan gaung. Tak ada siapa-siapa kan. Pokok-pokok dia banyak, gaung ni kat situ. Lepas tu aku pelik, pakcik ni pergi mana ni kan. Jadi aku keluar balik daripada belakang surau ni, dan aku terserempak dengan seorang pemandu lori yang sama-sama park lori dia sama-sama dengan aku tadi. Dia sound aku, "Bang, buat apa tu kat belakang surau?" Ya aku jawab lah, tengah cari pakcik yang borak dengan aku tadi tu. Aku nampak dia lalu sini. Cepat betul dia hilang. Kau dah nampak tak? Mungkin dia lalu mana-mana, kau nampak tak pakcik tadi? Alah, yang tadi aku tengah borak dengan dia tadi, pakcik tua. Pakcik tua borak dengan kau. Pakcik mana, bang? Dari tadi aku nampak kau sorang-sorang je. Aku ingat kau tengah cakap dalam telefon. Hati aku masa ni macam, ish, kau biar betul aku cakap sorang-sorang. Iya bang, daripada tadi aku perhatikan kau cakap sorang-sorang. Tak tahu kau cakap dengan siapa entah, kan? Memang tak ada nampak pakcik tu. Kau ni melalut je tu. Pergilah basuh muka ke apa. Aku nak solat, lepas tu aku nak gerak. Pakcik cakap lah. Okay. Aku pun macam, aku cakap sorang-sorang. Dan aku teringat plastik limau yang pakcik tu tadi bagi. Bila aku buka je plastik tu, geng, Astaghfirullahalazim, limau tu dah berkulat, dah busuk, geng. Aku tersentak, aku buang je limau tu. Dan malam tu aku tak sambung tidur. Aku terkebel-kebel dekat lori. Dan bila sampai waktunya, aku pun drive lori aku sampai ke Shah Alam. Dan mulut aku ni tak berhenti-berhenti baca doa. Alhamdulillah, aku selamat sampai dekat Shah Alam tanpa ada gangguan yang teruk lah. 2 hari kemudian, aku jumpa kawan aku nama Zul, pemandu lori juga. Dan bila aku cerita pasal R&R Gurun dan juga pakcik tadi tu, dia terus tengok aku, senyum. Dia cakap, "Bro, kau tahu tak, dekat sana tu, dekat tempat kau berhenti tu, ada seorang pakcik tua. Dia ni selalu bagi limau, bagi makanan dekat pemandu-pemandu yang berhenti kat situ. Dulu dia ada gerai dekat situ. Dia ni lagi satu, dia ni suka tolong orang. Cuma dia, ada satu malam ni, pakcik ni kena langgar masa dia nak lintas jalan. Mungkin roh pakcik tu lah yang jumpa dengan kau malam tu." Masa tu aku terus senyap, geng. Meremang bulu tengkuk aku. Jadi itulah salah satu pengalaman seram yang aku nak kongsikan dengan Acap dan juga semua para pendengar Kamar Remang sekalian. Semoga kisah ini menghiburkan anda dan anda semua happy selalu. Terima kasih, Acap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah saja perkongsian kisah-kisah seram daripada Abang Lori kita pada malam ini. InsyaAllah di episod akan datang Acap akan kongsikan lagi banyak kisah-kisah yang lebih menarik, kisah-kisah yang lebih seram untuk anda semua. Alright. Pada anda yang nak berkongsikan kisah-kisah seram anda boleh kongsikan terus ke talian yang tertera di skrin anda sekarang, ataupun anda boleh pergi ke description box pun ada link-link untuk berkomunikasi dengan Acap. Okey, anda boleh hantarkan kisah-kisah seram tersebut melalui penulisan, okey, voice note, ataupun nak set time dengan Acap, nak berkongsi terus telefon dengan Acap pun boleh, tak ada masalah. Okey, so Acap harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Acap sampaikan pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. Selamat malam Acap ucapkan. Jangan lupa, jangan tinggal solat, jangan banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seramta. Kamar Remang, tu saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri.
takkan hilang walau ku pergi. Kau kekal di sini menemani.